Korang peminat siri Star Wars ataupun filem? Ya, review ini untuk korang. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah storyline filem Star Wars yang terbaru Mandalorian and the Grogu? Aku masa tengok trailer, aku boleh katakan menarik. Walaupun aku bukanlah peminat tegar filem Star Wars. Tapi aku tertarik dengan karakter dia, The Mandalorian, dan aku tak expect pun tu adalah lakonan Pedro Pascal. Jadi bila aku tengok dia punya description dia, cerita ni adalah selepas siri The Mandalorian Season 3. Masa aku plan nak tengok, aku tak terfikir pun movie ni selepas Mandalorian Season 3. Jadi aku baru tengok sikit dia punya siri dan aku tak sempat tengok habis dan terus tengok movie dia. Dan pada yang nak tengok The Mandalorian and the Grogu, korang jangan risau, dia punya storyline adalah brand new. Jadi tak tengok siri dia lagi pun tak apa. Cuma korang tak akan faham kenapa Mandalorian tu tiba-tiba dia macam duduk dengan New Empire, tak silap aku, yang perempuan ketua tu. Jadi pada yang dah tengok mungkin akan faham, korang mungkin akan nampak gambaran secara keseluruhan. Kalau pada yang macam aku yang baru nak layan siri dia, boleh proceed nak tengok, tak ada masalah. Macam aku cakap tadi, cerita dia adalah brand new story. 2 jam 10 minit tu korang boleh faham sebenarnya. Cuma untuk movie ni, dia ditugaskan, dia macam, kalau pada siapa yang peminat filem Star Wars, Mandalorian dia bounty hunter. Dia macam aku rasa macam pembunuh upahan kot, ataupun cari-cari orang ke, dia lebih kurang macam tu. So kali ni New Empire minta dia bagi satu misi kali ni untuk cari ada satu karakter tu, anak saudara dia hilang. Jadi dia ditugaskan untuk cari dan bawa kepada mak ayah saudara dia. Mak ayah dia tak ada, just pangkat mak ayah saudara dia. So The Mandalorian pergi jumpa makhluk 2 orang tu, suruh cari bawa balik anak saudara dia. Jadi di situ konflik dia yang sebenar. Yang depan-depan yang korang akan tengok tu, tak, itu aku yang depan tu pun tak faham sebab aku tak habis lagi tengok siri, jadi aku memang tak faham hujung pangkal. Jadi pada yang tak tengok lagi siri, korang boleh tengok je macam biasa yang depan. Fokus dia untuk filem Mandalorian and the Grogu ni adalah yang makhluk yang mak ayah saudara tu. Itu dia fokus yang tu. Orang hanya fokus yang tu saja. So dia akan membawalah cerita tu sampai ke hujung. So dia pergi selamatkan satu dekat planet apa semua tu, dan makhluk tu tak mau diselamatkan bila Mandalorian pergi tempat dia. Tempat tu adalah tempat dia orang bertarung. Dia macam korang kalau tengok cerita Thor Ragnarok, macam tu lah, hak lawan dengan orang-orang dalam negeri tu. Samalah macam ini konsep dia. Tapi makhluk tu tak mau diselamatkan. Dia claim dekat Mandalorian, sebenarnya mak ayah saudara dia tak mau pun dia balik. Dia nak bunuh sebenarnya. And then tempat yang dia duduk bertarung tu pun, pemilik dia tu pun
nak dia mati juga. Jadi secara tak langsung di situlah berlaku konflik, ada aksi kejar mengejar dalam kapal angkasa. Bagi aku dari segi storyline menarik lah, menarik. Dan 2 jam 10 minit tu pada yang mungkin baru nak layan filem Star Wars ke apa ke, korang akan rasa lama sebenarnya. Aku yang tengok pun rasa macam 2 jam tu lama. 2 jam tu lama sebab di hujung tu bila Mandalorian hantar si makhluk tu pergi tempat lain, dia kena colek. Dia pula kena colek dengan bounty hunter yang lain yang diupah oleh makhluk yang mak ayah saudara dia tu. Jadi di situ pun ada konflik dia. So orang kata 2 jam tu cukup lah. Cuma di hujung tu dia pengsan sebab kena sengat dengan naga putih yang dia waktu jatuh ketika lawan dengan bounty hunter yang waktu dia kena bawa dekat istana makhluk tu. So dan aku boleh katakan 2 jam, walaupun korang tak tengok siri dia, 2 jam 10 minit ni korang hanya fokus dia punya perjalanan cerita saja. Dia tak ada plot twist apa, straightforward punya cerita. Bagi aku puas lah. Walaupun dia aksi yang kelakarnya yang si The Grogu lah. Yang tu yang paling kelakar. Aku expect bila tengok dia punya siri, Grogu tu besar. Tapi bila tengok dia punya trailer filem, dia besar tu saja. Dia tak besar. Aku tak sure sebab aku tak ingat karakter yang, kalau ikutkan yang hijau makhluk tu, dia ada version bercakap, kalau tak silap aku. Tapi memandangkan aku tak follow dia punya keseluruhan Star Wars, so aku tak ingat. Cuma kali ni dia memang sama-sama membantu lah. Pada yang tengok siri, diorang ni sama-sama membantu antara The Mandalorian and The Grogu tu. Jadi kita boleh nampak lah dia punya kerasian diorang tu. And then memandangkan Mandalorian dah duduk dengan New Empire, so dia ada pembantu dia lah. Aku tak sure yang macam binatang macam musang tu pembantu dia ataupun tak, sebab the first dia follow, and then selepas misi tu, misi nak selamatkan makhluk yang anak saudara tu, pembantu dia tu tak ada. Mungkin dia salah satu kru New Empire lah. So pada yang nak tengok, it's okay kalau korang tak tengok lagi dia punya siri, sebab storyline untuk The Mandalorian and The Grogu adalah cerita baru. Dia macam tak ada kaitan sangat dengan siri. Cuma korang tak akan faham hujung pangkal, itu saja. Tapi aku sarankan, dan aku pun memang akan layan juga siri dia nanti, dan aku pun sarankan untuk korang tengok siri dia dulu, season 1 sampai season 3, baru korang tengok dia punya movie. Ataupun korang nak tengok movie dulu pun boleh, baru korang layan dia punya siri. Ibarat member kau buat lawak, kau gelak kemudian. Dia macam tu. Konsep dia sama macam tu. Korang tengok dulu yang movie ni pun boleh. Season 1 hingga 3 tu korang layan kemudian. Cuma macam aku cakap tadi, dia pening hujung pangkal lah. Kenapa tiba-tiba Mandalorian duduk dekat New Empire, itu saja korang takkan faham. Sebab korang tak tengok the whole picture, cerita keseluruhan. Memandangkan movie ni adalah sambungan selepas season 3 The Mandalorian. So pada yang dah tengok, pada peminat filem ataupun siri-siri Star Wars, korang rasa macam mana? 2 jam tu korang rasa quite okay, ataupun korang rasa terlalu panjang, ataupun korang rasa korang peminat, tak puas lah 2 jam, nak ada lagi siri Star Wars ataupun karakter The Mandalorian yang lain. So jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku di movie yang akan datang. Bye!